Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Video ini tentang pengalaman saya menggunakan kereta api di London selama setahun. Tetapi, apa yang berlaku? Pada awal September 2025, pekerja perkhidmatan London Underground Tube yang diwakili Persatuan Pekerja RMT telah melancarkan mogok besar-besaran. Akibatnya, banyak laluan ditutup atau hanya beroperasi secara minimum. Perkhidmatan lain seperti Elizabeth Line dan Overground masih beroperasi tapi sesak. Ialah sebab kereta api dah tak ada, semua dah tutup, hanya kereta api Elizabeth Line dan juga Overground saja yang masih berfungsi. Kedua, kenapa mereka mogok? Antara sebab utama, gaji. Ya, gaji. Mereka menolak tawaran kenaikan gaji 3.4% oleh pihak Transport for London TfL kerana dianggap terlalu rendah. Kemudian, waktu kerja. Pekerja mengadu tentang pola shift melampau, waktu kerja panjang dan kesan terhadap kesihatan, tuntutan waktu kerja lebih pendek. Mereka mahu minggu kerja yang lebih pendek, kurang 35 jam, tapi TfL kata ia tidak mampu dipenuhi. Jadi, kesan kepada orang ramai macam kita yang menggunakan pengangkutan awam ni, gangguan perjalanan. Ramai warga London ketika itu, masuk saya, alami kesukaran ke tempat kerja atau sekolah, nak ke Central London ketika itu. Ekonomi terjejas. Mogok ini dijangka menjejaskan ekonomi London hingga 237 juta pound. Ramai terpaksa jalan kaki, berbasikal atau guna perkhidmatan alternatif. Apa seterusnya? Mogok ini berlangsung dari 5 hingga 11 September 2025. Jika undingan gagal. Jadi itu saja video kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan follow Emu Channel untuk anda mendapatkan video-video terbaru daripada Emu Channel. Dan komen apa anda nak video tentang pengalaman saya di London sampai ini. Terima kasih.